Kak, terima kasih. So ni dah siap kan? Siap. Yang ni berapa ringgit kak? RM10 Ni western paling murah sekali aku pernah jumpa. Korang tengok, RM2.50 je. RM2.50. Lepas tu dia punya meatball RM1.50 je. Jom tengok apa best. Assalamualaikum kak. Nak western cedok satu? Okey, boleh kak bagi saya RM10 punya kak. Okey. Kak campur je. Spaghetti. Sayur berapa kak? Sayur RM2.50. Sayur pun RM2.50 kan? Okey, ni dah RM5. Ni lah bolognese. Bolognese. Kuah bolognese RM2.50 kak kan? RM2.50 sama. Bagi fish. Okey. Yang ni berapa ringgit kak tadi? Ni RM3.50 satu. RM3.50 besar macam ni eh. Ha. So RM5 dah RM8. Dah 8 Ni meatball ni berapa? Satu RM1. RM1. RM2. So ni dah cukup RM10. Okey. Kuah apa kak? Tartar sauce. Okey. Semua ni RM10 je mat. Korang tengok, memang penuh. Yang ni aku ambil western cedok. Dalam ni aku campur macam-macam, RM10 je. Ni dia punya spaghetti bolognese. Bismillah. Untuk aku, spaghetti bolognese ni sedap je. Dia rasa macam dia pakai kuah prego. So ni dia punya fish and chip. Yang best dia fish and chip kat sini RM3.50. Korang dapat sekali dengan tartar sauce. Dia full ikan, bukannya tepung je semata kat luar. So isi ikan ni pun banyak. Bismillah. Dia punya tartar sauce sedap. Dia tak cair sangat, tak pekat sangat, tak masam sangat. Okey lah, aku suka tartar sauce macam ni. Ni dia punya meatball RM1.50 je. So kalau korang nak, korang kena datang sini. Apa pun, tersantai-santai.